Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang isu pendidikan, iaitu berkenaan dengan isu 3M. Baiklah, nama saya Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Saya Bani Maimin bin Muhammad Tarmizi. Nama saya Adam Faris Amsyar bin Sami. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan isu pendidikan. Isu yang kita akan membincangkan pada hari ini ialah isu 3M. Apakah itu 3M? Isu 3M ialah masalah murid yang lemah dalam membaca, menulis dan mengira. Ia merupakan antara salah satu isu utama yang membimbangkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kemahiran 3M ini dianggap sebagai asas kepada segala pembelajaran. Sekiranya murid gagal menguasainya, mereka akan menghadapi masalah untuk memahami pelajaran lain seperti sains, sejarah dan matematik. Oleh itu, isu ini perlu diberikan perhatian serius oleh semua pihak, antaranya ialah guru, ibu bapa dan masyarakat. Baiklah, mari kita membincangkan mengenai punca dan kesan isu 3M. Kita akan memulakan dengan punca dahulu. Baiklah, saudara Adam, sila beri. Terima kasih saudara Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi punca isu 3M ni yang paling kritikal pada pendapat saya ialah latar belakang keluarga. Kenapa latar belakang keluarga ni menjadi punca yang kritikal? Kerana kurangnya pendedahan kepada bahan bacaan di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa dia tidak menggalakkan anak mereka untuk membaca. Sebagai contoh, ibu bapa tidak memberikan anak-anak mereka ini membaca sebagai satu aktiviti yang untuk mengisi masa lapang. Tetapi apa yang ibu bapa ini buat, mereka bagi gadget seperti telefon bimbit, tablet dan komputer sebagai bahan untuk mereka berseronok. Dan punca yang seterusnya ialah ibu bapa juga sibuk, dan ibu bapa ni terlalu mengharapkan kepada guru untuk mengajar anak mereka untuk membaca dan menulis. Selain itu juga ibu bapa tidak mempunyai masa untuk mengajar anak mereka untuk membaca dan menulis. Pada pandangan saya, ibu bapa perlu mengajar anak mereka mungkin dalam sehari itu sekurang-kurangnya 30 minit supaya anak-anak mereka itu dapat mencekam asas membaca dan menulis ini sejak dari rumah lagi. Kerana pendidikan yang terbaik ialah pendidikan yang diajar di rumah. Jika mereka dapat mencekam asas ini dengan baik, mereka dapat mempelajari proses pembelajaran dengan lancar. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Bani. Baiklah, terima kasih saudara Adam atas penjelasan yang sangat menarik. Baiklah, seterusnya berikut merupakan punca yang menyebabkan isu 3M ini semakin kikis di kalangan murid-murid, iaitu masalah bahasa dan literasi awal. Kita dapat mengenal pasti bahawa murid-murid pada era sekarang ini kurang menguasai bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh murid berbangsa Melayu sekarang lebih terdedah kepada penggunaan gadget yang dengan sangat berleluasa, dan mereka juga menyalahgunakan gadget itu, seperti contoh bermain TikTok di usia awal, dan mudah terpengaruh dengan bahasa asing, dan mereka lebih mengutamakan bahasa asing itu daripada bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Dan ini amatlah merugikan kepada murid-murid itu sendiri, kerana bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang digunakan oleh semua masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dan hal itu menyebabkan murid-murid sekarang ini berisiko untuk tidak menguasai bahasa Melayu itu dengan lebih meluas. Dan seterusnya, selain daripada apa yang saya perkatakan tadi, murid-murid sekarang juga mengalami kekeliruan di antara bunyi dan huruf, iaitu seperti contoh
tidak mengetahui abjad ataupun bunyi setiap abjad tersebut. Hal ini akan menyebabkan murid-murid tersebut akan mengalami kelewatan dalam mahir untuk menguasai kemahiran membaca. Dan itu saja yang saya dapat berkata-kata tentang isu ini. Jadi saya serahkan kepada Saudara Razif untuk menyambung kita punya perbicaraan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Bani. Saya amat tertarik dengan perbicaraan Bani tadi. Saya akan menambahkan sedikit lagi punca-punca isu 3M, iaitu antaranya ialah sesetengah guru mungkin menggunakan pendekatan tradisional yang kurang menarik minat murid. Hal ini menyebabkan murid menjadi malas untuk belajar. Mereka lebih memilih untuk bermain-main dalam kelas berbanding memberikan tumpuan penuh pada guru semasa mengajar. Jadi hal ini menyebabkan mereka lemah dalam menguasai 3M. Jadi ini amatlah teruk bagi kita. Jadi maksudnya guru haruslah mengenal pasti minat murid supaya mereka lebih memahami mengenai apa yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka. Jadi kita sudah berbincang. Jadi tadi kita sudah berbincang tentang punca-punca isu 3M. Seterusnya saya akan masuk kepada kesan-kesan isu 3M. Kesan yang pertama, murid akan kurang berkeyakinan diri ataupun boleh saya katakan tidak hyper di dalam kelas ataupun susah untuk merespon apa yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Hal ini disebabkan oleh mereka rasa takut dan mereka rasa takut ataupun gemetar untuk bertutur. Ialah kan sebab mereka tak reti membaca, tak reti menulis, jadi mereka kurang yakin dan hal ini akan menyebabkan mereka menjadi pendiam ataupun bahasa terkenal kita ialah introvert. Jadi kesan ini boleh mendorong kepada pelajar tu akan kurang ikut pandu ajar dia, Kurang memahami, kurang membuat, kurang kesannya murid-murid itu akan mungkin tidak faham dengan apa yang diajar oleh guru tu, dan seterusnya boleh mendorong kepada kekeliruan ataupun tak dapat apa yang dia belajar di dalam kelas tu lah. Jadi saya serahkan kepada Saudara Bani untuk mencapai kesan. Baiklah, berikut merupakan kesan kepada murid yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Antara kesan tersebut adalah murid suka memahami arahan yang guru berikan kepada diri mereka. Hal ini kerana penguasaan bahasa Melayu yang kurang efektif dan juga kurang memahami apa yang disampaikan, apa mesej yang disampaikan oleh guru, yang menyebabkan mereka ini suka untuk memahami dalam pembelajaran ataupun tidak mampu untuk berkomunikasi dengan secara baik antara guru dan juga rakan-rakan yang lain. Kita dapat mengetahui bahawa komunikasi murid dengan guru menjadi tidak jelas kerana penguasaan bahasa Melayu pada diri murid itu tidak dikuasai sepenuhnya oleh diri mereka. Hal ini menyebabkan mereka berdiam diri kerana tidak mampu untuk mengucap kata-kata dalam bahasa Melayu, dan murid ini akan mengalami ketinggalan dalam pembelajaran, dan ini amat meninggalkan, dan ini akan meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada diri murid itu sendiri kerana tidak mampu menguasai bahasa Melayu dan tidak
dan juga tidak menguasai elemen 3M yang telah diterapkan oleh KBM, dan murid itu juga tidak mampu menguasai kemahiran samping seperti menulis serta membaca. Jadi itu saja daripada saya. Sama kepada itu saja daripada saya. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Dipersilakan saudara Azim untuk Ya. Awak dia. Dekat aku. Baiklah. Terima kasih saudara Bani. Baiklah, kesan selanjutnya, murid yang tidak menguasai 3M akan ketinggalan dalam semua mata pelajaran kerana hampir semua bidang pembelajaran memerlukan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Akibatnya mereka mungkin hilang keyakinan diri, rasa rendah diri dan tidak memotivasi untuk bersekolah. Jadi itu menyebabkan mereka lemah dalam menguasai 3M. Baiklah, sebagai contoh, semasa diberi latihan dalam kelas, murid-murid yang mengalami masalah 3M ini tidak akan membuat latihan tersebut kerana mereka tidak dapat memahami, tidak dapat menulis, mengira dan mendengar. Mendengar bagaimana? Membaca. Sebagai contoh, semasa diberi latihan oleh guru-guru, murid-murid itu tidak akan melakukan latihan tersebut kerana mereka tidak menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak melakukan latihan tersebut. Itu saja daripada saya. Baiklah, kesimpulan untuk pembincangan pada hari ini ialah isu 3M bukan sahaja tanggungjawab guru, tetapi ia merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira merupakan asas penting bagi kejayaan seorang murid. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan setiap murid dapat menguasai 3M dengan baik agar mereka dapat mencapai potensi sebenar dalam pelajaran dan kehidupan. Jadi bila dengar berkenaan dengan isu-isu 3M dari segi pengenalan, punca dan kesan. Jadi seterusnya kita akan sama-sama menonton simulasi berkenaan dengan isu ini. Jom. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai huruf vokal. Baik cikgu. Baik, mari kita tengok video ini. Baik, cikgu. Do subscribe.
kita dah selesai melihat video dalam YouTube tadi. Jadi kita sudah belajar mengenai huruf vokal. Adam? Ini saya cikgu. Boleh Adam ulang balik apa yang ada dalam huruf vokal? Oh, dalam huruf vokal tadi ada 5 huruf, iaitu A, E, I, O, U. Okey, baik Adam, terima kasih Adam. Okey, baik Bani. Boleh Bani cuba ulangkan semula? Baik cikgu, saya cuba ya. Huruf vokal terdiri daripada 5 huruf, iaitu A, saya tak ingat dah cikgu. Bani tak ingat, tak apa. Bani ikut cikgu, okey? Dalam huruf vokal ada 5. A, A, E, E, I, I, O, O, U. U. Cuba diulang semula. Huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Pandai. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah. Jadi kita telah selesai belajar huruf vokal pada hari ini. Jadi murid-murid boleh balik ke rumah. Okey, terima kasih murid-murid. Sama-sama cikgu.